Sekarang ini tuan-puan tengok saya ni gemuk. Rekod tertinggi tahun ini RM764. Jimat berapa dah? Kalau kita bermula hari ini serendah 1 gram. Simpan dalam akaun kita sendiri, bukan simpan dalam akaun orang lain. Tuan-puan, kita menabung emas hari ini serendah 1 gram, kita dapat 1 gram. Boleh jual bila-bila masa. Menabung tanpa komitmen bulanan, tak ada tekanan. Sebab tu flexible account Get Go Accumulation Program. Bawah bimbingan saya semua sekali, saya bimbing menabung sahaja dalam keadaan akaun Get. Nanti cukup 1 gram, 2 gram, keluarkan emas fizikal kalau mahu. Kalau tak nak, tak ada masalah. Tengok grade emas saya ni. Tuan-puan tengok grade emas saya ni. Saya nak keluarkan boleh, tak nak keluarkan pun boleh, tak ada masalah. Juga akaun Get Go Accumulation Program, kita simpan emas dekat akaun kita ni percuma, tak payah bayar. Selama mana kita nak simpan. Jual boleh, pajak boleh, tambah grade emas bila-bila masa. Boleh tengok harga emas naik turun setiap kali 20 minit. Macam-macam lah, akaun Get ni fleksibel. Menabung tanpa komitmen bulanan. Jadi tuan-puan tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. Sifat boros dalam belanja. Buat tabungan emas, kita sentiasa ada simpanan, ada tabungan. Buat tabungan emas, ianya boleh menjadi batu lonjatan kita capai matlamat. Target apa matlamat kita? Nak berkahwin, dana umrah haji, persaraan, dana pendidikan anak-anak. Sebab emas mengekalkan kuasa beli sepanjang zaman. Sebab emas mengurangkan sifat boros dalam belanja. Jadi kita dapat ubati penyakit tak boleh simpan duit. Ramai sangat yang masih tak nak menyimpan dalam bentuk emas, sedangkan mereka tahu mereka tak boleh menyimpan dalam bentuk duit. 75%, 80% masyarakat kita ni tak ada simpanan dalam bentuk duit, walaupun RM1,000. Itu statement daripada Bank Negara kita sendiri. Jadi kalau kita tahu kita ni ada sifat boros dalam belanja, tak boleh tengok duit nak belanja, tengok duit nak belanja, ubati dengan tabungan emas, insya-Allah mengurangkan. Setiap kali gaji kita simpan sikit, 100, 200, 1 gram 1 bulan. Kalau sebelum ini tuan-puan simpan duit 100 1 bulan, tapi 1 tahun belum tentu ada 1,200. Jangan teruskan. Cuba ubati dengan tabungan emas. Cuba menyimpan 1 gram 1 bulan. Try lah menyimpan 1 gram 1 bulan, 12 bulan pasti kita ada 12 gram. Macam saya sendiri, saya memastikan tabungan emas saya tak pernah berkurang. 1 tahun mesti melebihi 12 gram. Mesti. Apa cara sekalipun. Saya cari jalan lah. Macam mana nak tambah duit, nak buat simpanan, buat kerja apa-apa part time. Saya akan memastikan tabungan emas saya ni sentiasa bertambah. Setiap tahun, setiap 12 bulan mesti melebihi 12 gram. Sebab apa? Sebab kita yang nak ubah kewangan diri keluarga kita. Kita yang kena usaha. Orang yang paling ikhlas bantu kita bukan orang lain tuan-puan, tetapi diri kita sendiri. Siapa kita 5 hingga 10 tahun akan datang bermula tindakan kita hari ini. Kalau sekarang kita tak boleh menyimpan walaupun serendah 100 sebulan, 5 tahun akan datang tetap sama kalau kita tak ubah daripada sekarang. Tuan-puan, contoh saya bagi tahu tuan-puan, kenapa saya cakap siapa kita 5 tahun akan datang bermula tindakan kita hari ini. Contoh sekarang ini tuan-puan tengok saya ni gemuk. Ini bukan nak buka aib orang gemuk ke apa, contoh sahaja. Sekarang ini tuan-puan tengok saya ni gemuk. Tuan-puan, bukan semalam saya makan, bukan bulan lepas, bukan tahun lepas, tapi dah 5 tahun saya tak jaga makan. Sebab tu saya gemuk. Sama juga dengan kewangan diri keluarga kita. Bukan sekarang tak boleh menyimpan, bukan bulan lepas, bukan tahun lepas, tapi dah 5 tahun tak pernah rasa nak menyimpan, tak pernah rasa nak ubah kewangan diri keluarga kepada lebih baik. Sebab tu tahap kewangan kita berputar di tempat yang sama. Sekali lagi, siapa kita 5 hingga 10 tahun akan datang bermula tindakan kita hari ini. Untuk kita ubah kewangan diri keluarga kita kepada lebih baik, tertulis jelas dalam buku keuangan, kita mesti mula menyimpan. Tak menyimpan, dengan kata lain, kita tak akan jadi kaya. Tak akan dapat ubah keuangan diri keluarga kepada lebih baik. Katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, masalah kewangan ni cuma ada 2 je. 2 sahaja. Pertama, tak boleh menyimpan. Kedua, apabila tak boleh menyimpan akan datang penyakit kedua, iaitu suka buat hutang. Jadi untuk kita tackle masalah ini, hadirkan dalam diri habit menyimpan. Macam mana kita nak tahu habit menyimpan lahir dalam diri? Macam mana? Tuan-puan, kalau tuan-puan nak tahu hadirnya habit menyimpan dalam diri, sama seperti kita gosok gigi. Bangun pagi kita gosok gigi. Lepas makan kita gosok gigi.
Nak tidur kita gosok gigi. Maknanya tuan-puan dah lahir dalam diri habit menyimpan dalam diri. Jadi kalau simpan sekejap, simpan bulan ini, bulan depan tak simpan, itu hanya apa? Maknanya tak konsisten lah. Kita buat tabungan ni tak konsisten. Kena buat secara konsisten. Menyimpan bukan soal banyak atau sikit, tapi boleh tak kita buat secara konsisten? Boleh tak kita buat sehingga kita capai target matlamat yang jelas? Jadi tuan-puan belum ada lagi akaun emas melalui syarikat Public Gold, nak saya bantu menabur emas dengan cara yang betul. Kita sama-sama belajar. Saya akan invite dalam grup support, insya-Allah buat dengan ilmu. Pergi dekat profile TikTok saya. Follow saya, tengok konten-konten saya. Isi bit biru yang saya tinggalkan.